Hello semua, selamat tengah hari. So, now kita nak dah pukul 2. So, kita nak masak untuk dinner lah, lunch dengan dinner. Lunch sangat lah, dengan dinner lah. So, kita nak masak dinner. So, plan dia hari ni kita nak buat ayam masak kicap. So, dan kita record guna Ace Pro 2. So, kita tengok quality dia macam mana juga lah. Let's go. Studio, tempat kita explore, penuh tawa kasih bertahu tepat. Studio, buka pintu cerita, jalan bersama dunia penuh warna. Ingin kita explore, jalan bersama dunia penuh warna. So, first thing first, kita nak masak nasi dulu. Lepas tu kita akan prep untuk masak ayam. So you know how I did all the tutorials, right? I can't do the Macam biasa, nasi basmati lasela 2 pot. Kenapa kita nak masak ayam masak kicap? Sebab kita ada halia banyak. Dan kita punya ayam pun yang chicken breast tu banyak kita nak habiskan. So memang menu dia ayam je lah. Tanya menor je, tu lagi tak tahu nak masak apa. So kita akan masak nasi dia di sini. Allah. Tengok kat luar tu. Tadi hujan sekejap, gerimis. Dah berhenti dah. Alright, kita masak nasi. Dia tak boleh tutup penuh sebab nanti dia membuak. Okay, so ni settle, kita letak sini dulu. Alright. Ayam kita masak one breast lah. Satu breast. Masuk simpan lah. Okay, kita masukkan minyak. Setelah memasuki minyak, masukkan berbawangan. Tak bagi can ni. Masukkan berbawangan. Dulu. Kecil tak? Kecil. So kita masukkan air yang tunggu lagi. Masukkan ayam. Biarkan mereka bergaul. Kita masak dulu. Kena biar ayam ni marinate. Ini kita letak kicap. Kicap ni air masuk sikit dulu. Baru kita letak kicap ABC.
Okay. Kita biarkan dia merenih dulu. Okay, kita masukkan kentang. Okay, biarkan kentang tu masak dulu. Nanti baru kita akan rasa lah. Kasi dia pekat sikit. Kalau tak garam, tak gula tak payah sebab dah manis. Okay. Okay, so dah siap. Kita letak tomato sikit, cuma tak ada warna hijau lah. Okay, kita rasa. Bismillah. Perfect. Sendiri masak kan? Okay. Siap. Biarkan dia merenih lagi sikit lah. Nak biarkan kentang tu masak betul. Nasi dah masak. Oh, wah. Ayam masak kicap sudah siap. So, kita tunggu makan je nanti. Tunggu wife balik, lepas kita makan. Sebelum dia balik nanti kena masak sikit telur dadar seperti biasa. Baru kita makan. Lepas tu kita nak keluar. Hari ni Kang tunggu wife balik tu kita akan keluar pergi ke market sekejap. Okay, see you guys later. Hello semua, selamat petang. So kita dah pula dah pukul 4.30, pukul 5 Mami dah balik. So kita nak pergi mana? I don't know. Kita nak pergi market kejap. Wait, Market lagi. Are you going by bus? Market ni kena jalan kaki dalam 5 minit dekat bus stand tadi. So Mami pun dah balik. Hari ni banyak gila kereta, tak tahu kenapa. Yeah, Jordan graduate. Ya Allah. Oh kat sini. Yelah. Dia ada event. Bukan graduate lah, graduate. Kan dia ada event tu. Betul. Cheers, semua orang graduate. Special guest parking tu Semua dia. orang graduate. Kau tengok nanti dekat rumah. Yelah tu. So kita nak pergi market dulu. Right. Mari kita jalan. Kereta Equinox lawa. Chevrolet, ha? Kita pergi by kaki. Mami, Mesti. what if it's not and it's just an event? Assalamualaikum. Mana? Terus. Sip. Jalan nak pergi bus stop tadi. Ini kena cross kan? Depan ni boleh. Depan tu pun boleh. Daniel, come here. Point. So Mami cakap diorang tengah graduation. Ni. Banyak graduation hari ni. Come. See, look at the ponchos. The poncho? Bukan poncho Bunch lah. off. Daniel, pimpin tangan. Everyone's graduating. Ramai. Depan ni sunyi lah kot, tak ada orang. Semua dah balik. Camaro, Dodge. Ada orang accident. Come. Tambah dia. Penat tau dia. Kan adik? No, Huh? what? Wow. Adik penat kan? Eddie, what did I do? So, Daniel, gimana? Apa dia ni? So, Mami kat belakang tu. Matahari terik tapi sejuk, 11 degrees. Anda tengok. Jalan. Right. If Eddie starts pizza, then it could be the size of this entire city. Ya. Kat atas tu orang tengah ada party. So Daniel, ni nak pergi mana ni Daniel? Muka dah merah dah ada ni abang. Ha? Graduation graduation. No, the double, and then there's a tiny U, and then No, but it's U. It's not W. What letter is that? Then you blend in. What letter is that? Daniel. if it's U, two U's, it's then a it's a double U. Yes. But if it's two V's, then it's a Double W. V. Can I donate? Fresh market. We're going. Situ. Cepat. Lintas. Sebenarnya pimpin tangan. Pimpin tangan abang. Cepat. Jalan. Masuk ke dalam. Tu limau. Ha? Tu, sana. Semua orange. Found it. Banyak ke nak beli?
Yeah? Yeah. Now, let's go. It's expired already. Strawberry, $2 $5. Yeah, it doesn't really matter. I'm gonna finish it today anyway. Malah nak check lah tu. Chocolate eyes, SpongeBob. What is that? SpongeBob, is it? Yes. Popsicles. Okay, close it. Give it to mommy. Yes. It's gonna be some. You think it's a bad idea? Tu orange kat sana. Mana? Tu. Tak tahulah ada tak semua. Tu cara-cara orange. Kau jumpa ni nak cari limau ni grapefruit. Ni orange tapi tak tahu cara-cara orange. Dia nampak macam dia macam dia panggil orange crepot. Dia tak puas hati, dia nak cari juga dia punya orange crepot tu. Ha? Ni murah. RM12. Dia punya grapes. Original? Abang lah. Kan terima mahal dia. Oh, sayur. Yang offer sayang. Nak beli? Aku pick it up with one hand. Of course, bang. I'm strong. RM12. Enggak tak? No, I mean like I can pick it up with one hand like this, but you're picking up like this. Because I'm strong, right? Boleh lah ambil satu. Nice smell. Kita ambil satu. Mami nak belanja, kita ambil. Wait, is it like? Ya offer. Kalau offer kita ambil. Kalau tak offer kita tak ambil. Banyak gila. Banana bowl. Pisang dah habis tau kat rumah. Dia tutup ni supaya tak rosak. What? You want that? Angkatlah bagi Mami. Juice. Lemonade. Kat sini tunggu bila dia sale. Bila dia sale tu maksudnya dia nak macam dekat expired kan, nak dekat best before baru kita beli. Terpaksa lah nak buat macam mana kan. 6-7. Why is always everywhere ada 6-7? This is sushi. Mahal gila sushi sampai RM50. Kan? Sushi dia sampai RM50-60 lah. Kalau nak ambil kena hati-hati sebab macam ni beer battered, so tak boleh makan jangan ambil hari ni apparently banyak sale kan. All the TV kan dia orang pakai ni, dia orang pakai cup ni kan, cup TV main beer pong. Cup TV untuk apa Asian punya section. Okay, ada nasi. Kita tengok beras basmati. Long grain. Ada tak ada? Tak ada basmati. Jasmine ada. Kung pad chai. Sang. Bini nak suruh cari air sparkling, dia ada tengok dia punya supervisor dia makan dan minum. Mana? Ada ke? Tak ada pun. Brand apa semalam tu Waterloo tapi tak ada jual banyak, tak ada jual satu. Waterloo Monster Belgian custard mini eclairs satu. Tu dia. Aduh, Waterloo. Tu. Okay dah. Cukup. So Mami dah dapat dia punya air. Air apa Mami? Air apa? Sparkling. Aku tak ada offer. Sekarang semua ada offer. Ada discount. Ada discount. Ni batteries. Butterfinger French toast. What is this?
Butterfinger. Yeah? No, enough. No, enough. Sini ada tak? Sudah di. Tahu tu? I got no SpongeBob. ice cream. Adiknya? Let's see if the eyes Come are the heavy perfect. part. The heavy part. the ice Oh, ni yang ringan. It's not like a Ah, ni popsicle. boleh bukan? Boleh. Daddy, it's not like a popsicle. Is it? Adik, pick it up. Abang, try there. There's something there. Okay, I haven't even worn mine out. let's go. Come. Ni ada clip, tak ada. Tu paper clip. Come quick. Paper clip. Dia tadi hair clip. Nak? Sedap ke? Huh? Sedap makan. Never mind. No. Straight. Nanti belok kiri terus sampai rumah. Oh, kita dah beli berat barang. Dan ni kita nak balik jalan kaki. Kan best kalau ada kereta. Kan best kalau ada kereta kan. So, I'm talking about the budak-budak dapat makan apa tu? Ice cream. ice cream. Okay, jalan depan. Walk between daddy and mommy, okay? Okay. So, balik, let's go. Mana tu? Tempat apa garden apa taman kan? Dia main apa bola apa semua berlepak situ. Nampak? Football. This is my usual. Jalan cepat. Basikal. Tengok tu dia main bola. Nampak? Dia main football. Over there. That's Foursquare. No, there was Foursquare. Yang dia ada guy tu dia main football. Oh. You know Foursquare, is it? Yeah. Mami knows tak? Family. Oh, Soder Home tak ya? Zero. Soder Home Aquatic Center. Ni. Okay. So ni nampak call center tu, dia orang ada buat graduation kat situ. Mami cakap. Daniel jalan depan. Ingatkan ni stadium bola punya bukan lah. Dia macam dewan lah Mungkin kot. Ni lah belakang ni. I think there's also a sports complex. Yang tu yang stadium besar tu lah tempat dia main. I think this is the one. Ni? Yep. Ni stadium? I think so. Tapi dia orang graduation dalam stadium je dah. No, they have actually like a complex, and at the center of the complex are the stadium. Mungkin. If I'm mistaken, during the summer or somewhere, I don't remember. There's gonna be like a huge game. Look. Belakang dia ada apa? Tu, dia main apa? Beach volleyball. Where? No, this is what we should do, you know. Petang pergi main pickleball. Boleh? Baby, jalan cepat baby. Daniel. Cepat. Okay. So, itu sahaja untuk hari ini. Itu sahaja untuk hari ini. Kita dah nak sampai rumah. And see you guys in the next episode. Bye bye. Danny Janelle, say bye bye. Bye. See, don't forget to Daniel, like and share stick there. and subscribe. Bye bye.